Oh, macam ya? Norman hidup ke tiap? Ni kena ada. Bukti tu. Baru keluar pada klinik Maya. Alhamdulillah mau makan. Syukur. Maya. Hujan lebat petang. Gelap. Maya. Dia tengah sakit. InsyaAllah baik. Parvo, ha? Kena parvo kan? Ni budak Unimas tu. Itu kan budak Unimas tu. Taklah budak Unimas. Kau ni rasa Sebenarnya anak-anak pelajar SBM semester 4 dan SBM semester 1 yang hadir bersama pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beri salam sunat, jawab salam wajib. Beri salam pahala 1, jawab salam pahala 10. Bulan puasa ganda lagi ganjaran. Selamat sejahtera. Good morning, selamat pagi. Salam Sarawak.
Upacara seluruh proses diteruskan lagi dengan menyerah. Upacara sebelum proses Yang berusaha Tuan Haji Jamali bin Muhammad, Pengarah Cemerlang Kolej Vokasional Matang. Yang berusaha dan Logis Patrick Beli Anak Jonathan Jarrah, Timbalan Pengarah Akademik Kolej Vokasional Matang. Yang berusaha Encik Sudarto Binduki. Syukur kehadirat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi ini di Majlis Pembubaran Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2024-2025. Hadirin sekalian, sepanjang pelibatan mereka di dalam Majlis Perwakilan Pelajar, mereka telah menimba banyak pengalaman berharga, terutama dari segi pengurusan dan kepimpinan, yang mana tanpa mereka sedari telah banyak mengubah sikap dari seorang yang pasif kepada seorang yang aktif dan berdisiplin. Setelah mereka dipilih untuk menjadi Majlis Perwakilan Pelajar, jiwa telah diserap dan diterap dengan elemen-elemen yang baru untuk mereka pelajari dan mempraktikkan pada masa-masa akan datang. Antara elemen-elemen yang telah mereka pelajari sepanjang pelibatan Majlis Perwakilan Pelajar ialah elemen kepimpinan dan keyakinan diri, pengurusan etika sosial dan protokol, pengurusan strategik dalam kepimpinan dan perancangan program. InsyaAllah dengan terisinya elemen-elemen tersebut dalam jiwa mereka, mereka akan mengaplikasikan sebaik mungkin pada masa hadapan. Hadirin yang saya hormati sekalian, di kesempatan ini saya selaku penyelaras Majlis Perwakilan Pelajar ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu dan mendidik Majlis Perwakilan Pelajar untuk sesi 2024-2025 secara langsung dan tidak langsung. Hadirin sekalian, saya dengan ini memaklumkan dengan rasminya bahawa Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vokasional Matang sesi 2024-2025 dibubarkan bermula 7 Mac 2025 bersamaan Hari Jumaat.
Pembubaran jawatankuasa MPP adalah berikutan dengan pilihan raya untuk calon baru MPP sesi 2025-2026 yang akan diadakan pada 21 Mac 2025 bersamaan Hari Jumaat. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya untuk tahun 2025 ialah Ustaz Muhammad Fauzan bin Muhammad Nur Azli dan Timbalan Pengerusi SPR ialah Encik Muhammad Nur Fazli bin Razali. Dengan pembubaran ini, sebarang urusan berhubung dengan MPP ditangguhkan sehinggalah pelantikan jawatankuasa MPP yang baru. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, marilah sama-sama kita saksikan gimik pembubaran Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2024-2025. Dipersilakan. Ni kena ada bukti tau. Buka ni kan dah memandang azan. Allah